Maka Nabi SAW dipandu Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala sudut, dan setiap apa yang baginda lakukan menjadi sunnah dan qudwah untuk kita. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada contoh teladan yang terbaik. Satu contoh, Abdullah bin Mughaffal dalam hadis Abu Dawud. Abdullah bin Mughaffal kata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghiban. Rasulullah melarang daripada bersikat, yakni menyikat rambut, melainkan ghiban, sekali-sekala, waqtan ba'da waqtin, waktu lepas waktu. Nabi melarang lelaki di kalangan umatnya rajin sikat rambut. Boleh sikat bila kosot, sikat. Ni bini baru meninggal ya, orang tua-tua. Oi, dia duduk turun motor tu, amboi, sikat dia. Kalau kita tengok nampak macam kecil, tapi hakikatnya seperti yang disebut oleh Syekh Taha Abdul Rauf. Dia kata, siapa Nabi tak bagi? Li'anna al-muwazabata, kerana terlalu menyusun atur jadual berhias ni adalah mubalaghatun fit tazayyun, melampau dalam berhias. Wa hunaka man taraka ahammal wajibat insyighalan bit tazayyun. Ada orang yang mengabaikan sebesar-besar tanggungjawab kerana berhias. Jangan tuan-tuan, orang gunting rambut sampai beratus ringgit jaga rambut ni. Itu kedai gunting tu gunting cit 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 cit. Perasan tak? Kedai gunting rambut mahal, semua gunting lambat tu. Saya cukup cemuih happy sekali itu kena 30 ringgit geram lah. Pihak geram ni gunting lambat, dia main cit 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 cit. 30 ringgit. Beli mesin kat Shopee nang no. Sodok neri, saya sodok neri lah. Buh mata 3 jalan. Buang masa. Cermat tang ni, bubuh tang ni, lagi buat garis-garis kepala pula. Tang tepi ni buat garis. Lah, bila kita makin cari kecantikan, dan kita orang lelaki diajak untuk jadi gagah, pi perang zaman Nabi, pi perang ni, nak jadi ketua keluarga, nak bertahan. Kita bukan orang perempuan. Orang perempuan tak apa, tulis di status, hari ini anak I sakit perut lah, tak dapat ke sekolah, tak ada kerja, sakit perut pun nak tulis di status. Orang perempuan kadang-kadang tulis feeling apa, biar kita tidak ada kawan ramai, tetapi ada sahabat. Dia tu tak erti kawan orang, duk berkeling orang tu sakit hati, tulis dah status. Kita orang lelaki, dia bukan macam tu. Dia bukan tulis di Facebook apa, bersabarlah dengan ujian dunia. Boleh tulis lah, tapi bukan untuk menunjukkan dia tu down, lemah. Lelaki dia kena gagah. Ni duk sikat rambut, duk jaga kasut, nak kena beli hak beratus, tali pinggang. Tak payah, kemas sudah. Jalan, nak jadi ketua keluarga, bukan nak jadi orang yang dibelai manja. Kita nak fikir masalah keluarga kita, anak kita, isteri kita, rumah ayah kita di kampung, kerja kita, ekonomi keluarga kita. Nak duk fikir pasal berhias sangat. No, dia bukan pasal Nabi larang sikat rambut bagi lelaki, melainkan sekali-sekala satu bab tu, tapi dia sebenarnya berkait bab lain.
bila terlalu terbuai dengan sentiasa nak kelihatan cantik, dia tumpu pada benda tu, duit dia akan habis pada perkara-perkara seperti ni. Baik.